Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Tidak ada kehidupan yang kekal. Selagi kita diberi peluang dan amanah, maka kita gunakan sebaik mungkin. Kisah ini benar-benar menyentuh hati dan membuktikan bahawa harapan tidak pernah mati walaupun di sebalik tembok penjara yang tinggi. Bayangkan selepas menghabiskan masa lebih daripada 2 dekad dalam tahanan, seorang lelaki bukan sahaja berjaya mengubah nasibnya, malah mencipta sejarah dengan meraih segulung ijazah Doktor Falsafah PhD. Inilah pencapaian luar biasa Dr. Malik Yatam, bekas banduan pertama yang berjaya menggenggam gelaran tersebut semasa masih menjalani hukuman. Kegigihannya akhirnya membuahkan hasil yang paling manis apabila dia diberikan pengampunan penuh oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sempena Hari Keputeraan Baginda pada tahun 2024. Pada 3 Februari 2026, satu pertemuan bersejarah telah berlangsung apabila Sultan Sharafuddin berkenan menerima menghadap Dr. Malik di sebuah hotel di Shah Alam. Menurut kenyataan daripada Selangor Royal Office, suasana pertemuan yang berlangsung selama hampir sejam itu sangat menyentuh hati dan penuh emosi. Dr. Malik dilihat tidak dapat menahan sebab sehingga mengalirkan air mata semasa bersalaman dan memeluk baginda, manakala Sultan Sharafuddin dengan penuh kasih sayang cuba menenangkannya. Pertemuan ini merupakan kali pertama baginda bertemu secara peribadi dengan bekas banduan yang telah diberikan pengampunan, sekaligus menunjukkan keprihatinan tinggi baginda terhadap rakyatnya. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Sharafuddin sempat bertanya tentang khabar serta perancangan masa hadapan Dr. Malik selepas kembali ke pangkuan masyarakat. Baginda mengakui berasa sangat terharu dengan perjalanan hidup Dr. Malik dan percaya bahawa dia sangat layak untuk diberikan peluang kedua. Keputusan untuk memberi pengampunan itu dibuat selepas baginda meneliti segala faktor yang dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan pada 24 November 2024. Baginda turut menitipkan pesanan agar Dr. Malik yang berasal dari Sabah sentiasa menjaga nama baik keluarga dan terus bersemangat untuk meningkatkan taraf hidupnya pada masa akan datang. Lalu, apa yang berlaku sehingga Dr. Malik menjalani hukuman tahanan limpah Sultan LTS selama 24 tahun? Melalui perkongsiannya dalam sebuah audio siar sebelum ini, Dr. Malik mendedahkan bahawa dia pada asalnya datang ke ibu kota dengan niat untuk bekerja. Namun perjalanan hidupnya berakhir dengan tuduhan membunuh. Pada usia seawal 14 tahun, Dr. Malik didorong oleh keinginan yang sangat kuat untuk mengubah nasib keluarga sehingga nekat mengikut seorang lelaki yang baru dikenalinya sebagai ejen pekerjaan. Walaupun dijanjikan gaji sebanyak RM800 sebulan, hasratnya itu pada mulanya ditentang hebat oleh kedua-dua ibu bapanya kerana faktor usianya yang masih terlalu muda serta ketiadaan kenalan di Semenanjung. Namun dia tetap memutuskan untuk pergi. Malangnya, sebaik sahaja tiba di Kuala Lumpur pada tahun 2001, impiannya untuk menjadi seorang pembuat kek berkecai sama sekali. Dia bersama 8 orang rakannya telah ditipu hidup-hidup oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka bukan sahaja dijadikan buruh paksa tanpa sebarang gaji, malah dokumen pengenalan diri mereka turut dirampas dan mereka sering dipukul sekiranya tidak mengikut perintah. Dalam usia yang sangat mentah, dia terpaksa bekerja sehingga lewat tengah malam dalam keadaan ketakutan dan penuh penyesalan yang tidak berkesudahan. Setelah 5 bulan menderita bekerja sebagai tukang masak, dia ternampak pintu jeriji terbuka dan cuba mengambil peluang itu untuk melarikan diri daripada penderitaan tersebut. Bagaimanapun, tindakannya itu disedari oleh majikannya yang kemudian bertindak memukulnya tanpa belas kasihan. Dalam keadaan yang sangat terdesak demi mempertahankan nyawanya sendiri, dia telah mencapai sebilah pisau dan tertikam majikannya ketika mereka sedang bergelut. Selepas kejadian itu, Dr. Malik segera melarikan diri ke lapangan terbang dengan harapan dapat pulang ke Sabah. Namun dia telah ditahan oleh pihak polis tepat jam 6 pagi sebelum sempat menaiki pesawat. Majikannya kemudian disahkan meninggal dunia akibat kecederaan tersebut. Oleh kerana faktor umurnya yang masih di bawah 18 tahun ketika kejadian, dia terlepas daripada hukuman gantung tetapi dijatuhi hukuman TLS. Hukuman ini bermakna dia dipenjarakan tanpa tarikh bebas yang pasti dan nasibnya bergantung sepenuhnya kepada pengampunan daripada Tuanku Sultan.
Waran pembebasannya telah dibacakan oleh pengarah penjara Kajang, Presyahdin Munshi, dalam satu suasana yang penuh bermakna. Semasa sesi pembebasan tersebut, Presyahdin sempat menitipkan pesanan agar Dr. Malik sentiasa mengamalkan disiplin yang tinggi serta memanfaatkan segala ilmu yang telah dipelajari untuk memajukan diri sendiri. Selain itu, Presyahdin turut memberi jaminan bahawa pihak Jabatan Penjara sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan sekiranya dia memerlukan sokongan pada masa akan datang. Menerusi kenyataan rasmi di laman Facebook, Jabatan Penjara Malaysia mengesahkan bahawa Dr. Malik merupakan prospek pertama dalam sejarah jabatan tersebut yang berjaya menggenggam ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang pentadbiran perniagaan. Kejayaan akademik yang luar biasa ini dicapai hasil daripada kegigihan dia melanjutkan pengajian ketika masih menjalani hukuman di sebalik tirai besi. Pencapaian ini membuktikan bahawa persekitaran penjara bukanlah penghalang bagi seseorang untuk menimba ilmu sehingga ke peringkat tertinggi. Dalam pada itu, Dr. Malik menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga serta menjunjung kasih kepada Sultan Selangor atas limpah kurnia pengampunan yang diberikan oleh baginda. Dia juga merakamkan penghargaan yang mendalam kepada Jabatan Penjara kerana telah memberikan peluang dan ruang yang seluas-luasnya untuk dia menyambung pengajian sehingga bergelar Doktor Falsafah. Sokongan institusi tersebut dianggap sebagai tunjang utama yang membolehkan dia mengubah hala tuju hidupnya menjadi lebih baik. Dr. Malik menegaskan bahawa dia akan sentiasa mengenang segala jasa baik dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak Jabatan Penjara sepanjang tempoh tahanannya. Dia menaruh kepercayaan penuh terhadap peranan jabatan dalam memulihkan penghuni penjara atau dirujuk sebagai prospek agar mereka dapat kembali ke pangkuan masyarakat sebagai insan yang lebih sempurna dan berguna. Baginya, proses pemulihan yang dilalui telah membentuk jati diri baharu yang lebih kental untuk menghadapi hari-hari mendatang. Di sebalik tembok penjara yang sepi, Dr. Malik sebenarnya telah menemui sinar baharu yang mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Selepas memeluk agama Islam, dia mula menyedari bahawa hanya melalui ilmu pengetahuan sahaja dia mampu merubah darjat dan masa depannya. Walaupun pada asalnya dia hanya sempat menamatkan pendidikan setakat darjah 6 dan tidak tahu membaca, dia membuktikan bahawa penjara boleh menjadi universiti kehidupan yang sangat berharga. Dr. Malik menunjukkan keajaiban apabila berjaya menggenggam sijil pelajaran Malaysia SPM, sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM, ijazah sarjana muda, sarjana dan akhirnya mencapai peringkat tertinggi iaitu ijazah Doktor Falsafah PhD. Perjalanan akademiknya bukan mudah, namun dia mendapat sokongan daripada pelbagai pihak yang percaya akan bakatnya. Difahamkan bahawa pengajian SPM dan STPM dia dibiayai melalui bantuan zakat mu'alaf, manakala ijazah sarjana mudanya pula adalah hasil derma siswa sepenuhnya daripada Open University Malaysia OUM. Bagi peringkat sarjana, dia mendapat sokongan beasiswa daripada Datuk Dr. Hartini Zainuddin, pengasas Yayasan Chowkit yang mempercayai potensinya tanpa mengharapkan sebarang balasan. Akhir sekali, pengajian PhD dia telah ditaja sepenuhnya oleh pihak OUM sekaligus menjadikan dia sebagai graduan PhD pertama yang lahir dari sebalik tirai besi. Selepas dibebaskan dari penjara, Dr. Malik memilih untuk memulakan hidup baharu dengan mengusahakan tanaman cili di Batang Kali, Hulu Selangor menerusi syarikatnya Hikmas Enterprise. Walaupun dia menerima tawaran untuk menjadi seorang pensyarah, dia berasa lebih selesa untuk menceburi bidang pertanian bersama 4 orang rakan yang juga merupakan bekas banduan. Selain bertani, Dr. Malik turut meluangkan masa mengarang sebuah buku yang mengisahkan pengalaman pahit manis hidupnya di dalam penjara untuk diterbitkan tidak lama lagi. Kini, dia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang banduan, sebaliknya tampil dengan identiti baharu sebagai seorang ilmuwan dan usahawan tani yang berhasrat untuk membantu bekas banduan lain membina kehidupan yang lebih baik. Kisah hidup Dr. Malik merupakan bukti nyata bahawa sistem pemulihan negara mampu melahirkan insan yang sangat berguna jika diberikan sokongan dan peluang yang betul. Penjara yang sebenar hanyalah apabila kita sendiri menyerah kalah, dan kisah ini membuktikan bahawa peluang kedua sentiasa terbuka luas bagi sesiapa yang berani mencuba serta tidak mudah berputus asa. Sekian.